Sorotan berita setakat jam 8 malam Jumaat 13 Jun 2025. Jabatan Peguam Negara menggesa orang ramai mengelak membuat kenyataan bersifat spekulatif atau berbau fitnah berhubung keputusan pembebasan bekas penyelidik Yusof Rota daripada pertuduhan mengedar dadah dan memiliki 2 pistol palsu. Dalam kenyataan, AGC menegaskan bahawa pentadbiran keadilan tidak seharusnya dipengaruhi oleh perbicaraan melalui media, sindiran awam atau persepsi, terutama jika penyataan dibuat luas skop alasan keputusan yang diberikan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam. Kerajaan akan mengadakan libat urus dengan pemain industri berhubung mandatori langkah keselamatan kenderaan berat, termasuk cadangan pemasangan kamera papan pemuka, kata Menteri Pengangkutan Loke Siew Fook. Beliau berkata ia perlu mengambil kira cabaran didepani syarikat pengusaha bagi menjamin pengimbangan dasar bakal dilaksanakan. Malaysia akan tetap menghadiri persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu minggu depan walaupun terdapat dakwaan negara terlibat akan dihukum. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia akan menghantar wakil bagi menghadiri persidangan itu kerana berpandangan mana-mana negara berhak mengemukakan pandangan terutama mengenai keadilan rakyat Palestin. Dalam isu berasingan, Anwar meminta Koperasi Polis mengemukakan laporan terperinci mengenai prestasi kewangannya sebelum kerajaan mempertimbangkan cara untuk membantunya mengurangkan hutang anak syarikatnya College Unicorp. Katanya kerajaan akan memantau prestasi koperasi sebelum meluluskan 2 atau 3 projek. Namun beliau mahu meneliti terlebih dahulu laporan daripada Koperasi dan Kementerian Dalam Negeri. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Johan Mahmud Merikat berkata seramai 5.4 juta rakyat Malaysia daripada kumpulan pendapatan B40 dan M40 bakal mendapat manfaat daripada pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan yang diperluas bermula 1 Julai ini. Johan berkata peningkatan hasil yang dijangka daripada perluasan SST ini akan membolehkan kerajaan menambah bantuan kewangan kepada golongan B40 dan M40 seperti menerusi program bulanan sumbangan asas rahmah. Demikian sorotan berita untuk malam ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini.